cerita mengenai 1MDB ini sudah pun menjadi satu legasi buruk Malaysia dan juga dunia. Tadi Meja Anwar telah sebutkan tentang permasalahan yang telah berlaku disebabkan oleh syarikat 1MDB kepada negara. Tetapi ada pakar keuangan antarabangsa mengatakan bahawa masalah 1MDB ini telah pun menjadi satu kes pengubahan wang haram. Pengubahan wang haram ataupun dalam bahasa Inggerisnya money laundering yang terbesar dalam sejarah dunia. Saya sebut ni supaya tuan-tuan gegar sikit. Kalau rasa mengantuk boleh bangun, lepas tu duduk balik. Di kalangan ramai yang telah pun bercakap tentang masalah ini, saya kira saya yang paling layak. Tuan-tuan kena bagi tepukan kuat. Bukan kerana apa? Kerana waktu isu 1MDB ini timbul, saya berada di dalam kerajaan sebagai timbalan Perdana Menteri orang nombor 2 tertinggi di negara. Bukan nak sudah berjaya, memang gitulah. Kerana saya timbalan Presiden UMNO, duduk dalam jemaah menteri, dan saya sudah berada dalam kerajaan 37 tahun. Kalau sini ada yang boleh menandingi saya bagi RM10. Lebih 45 tahun dalam parti UMNO. Ini mungkin ada di sini yang lebih lama daripada saya. Mungkin Datuk Mail mungkin lebih lama daripada saya. Tetapi waktu cerita ini berbangkit, saya berada dalam kerajaan. Dan waktu saya berada dalam kerajaan, agak luar biasa dan aneh sebagai seorang timbalan Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri tak tahu cerita tentang 1MDB ni. Apalagi tonton yang ada di baling ni. Betul tak? Siapa yang tahu lebih awal angkat tangan? Tak ada. MDB tu Majlis Daerah Baling. Saya pun tengok tadi tu ada Padang Stadium, cuma dia tak ada satu kat situ. Tak tahu satu dah haru biru Datuk Aziz dibuatnya. Saya berada dalam kerajaan tapi tidak mengetahui cerita 1MDB ini sehinggalah perkara itu dibawa kepada kabinet. Kita ni dalam kerajaan ada mesyuarat tiap-tiap minggu. Macam Datuk Mukhris jadi Menteri Besar, tiap-tiap minggu ada exco. Yang menjadi pengusinya ialah Perdana Menteri. Waktu ketiadaan Perdana Menteri pergi luar negara, saya mempengusikan. Dan waktu itu saya ingat sebelum Datuk Seri Najib Perdana Menteri pergi ke luar negara, hantar surat resmi kepada saya memaklumkan jalanlah tugas sebagai Perdana Menteri waktu ketiadaan beliau. Dan saya tak pernah salah gunakan kuasa saya walaupun waktu itu Perdana Menteri berada di luar negara. Yang saya nak sebutkan di sini ialah isu itu timbul dan dibawa kepada kerajaan waktu mana masalah 1MDB sudah pun meletup. Sedar-sedarnya kita dengar apa dia binatang 1MDB ini. Sedar-sedar menanggung tanggungan beban hutang yang banyak. Dikatakan pada waktu itu sebanyak 42 bilion ringgit. Siapa di baling ni dah tengok duit banyak tu angkat tangan? Tak ada, saya pun tak pernah tengok. Duit satu jumlah yang cukup besar. Dan kerana mereka sudah berhadapan dengan satu keadaan yang agak amat sulit dan sukar, kerana
Syarikat ini sudah tak mampu nak menanggung beban membayar faedah. Usah nak sebut soal nak bayar pokok, bayar bunga. Pasal dia pinjam ni bukan cara Islam ke ataupun bayar macam mana. Dia kena bayar bagaimana yang disebutkan tadi, kadar faedah jumlahnya berbilion ringgit. Kalau saudara mengikuti awal-awalnya, dia tak ada duit, dia pinjam kepada beberapa pihak untuk membayar kadar faedah. Kalau kita hidup seperti di baling ni, nak bayar hutang yang pinjam orang punya duit, dah bertambah hutang lagi. Itu yang dibuat oleh 1MDB. Tetapi bila banyak lagi fikir tak boleh nak tanggung, bagi duit kepada 1MDB, dia minta kerajaan tolong selesaikan masalah ini, dan disebabkan itu bawalah kepada kabinet. Maka waktu itu saya tengok, apa cerita ni? Tuan-tuan tak pernah duduk dalam kabinet. Kabinet dapur. Biasa dalam mesyuarat ni, ini bukan rahsia lah. Sebelum nak mesyuarat tu, kita ada tiap-tiap minggu dihantarlah kertas-kertas jemaah menteri, disebutkan memorandum ataupun nota. Memorandum tu warna dia macam ungu lah. Itu dibawa untuk dapat kelulusan. Atau satu kertas yang lain warnanya hijau. Bukan hijau pas, dia agak muda sikit. Yang itu hanya kertas untuk makluman saja. Tapi yang bawa untuk 1MDB ni warnanya ungu tadi, dibentang di waktu pagi itu. Bila kami datang ke mesyuarat, tengok-tengok ada kertas depan. Apa dia? Nak minta bagi 3 bilion pinjamkan pada 1MDB. Berapa? 3 bilion ringgit. Mana masa nak baca tu? Minta bukan 3 ringgit. 3 ringgit pun kadang-kadang kita gondeng juga. 30 ringgit lebih gondeng. 300 ringgit, 3,000, 3 bilion. Bentang pada kerajaan pada pagi itu nak minta kelulusan. Siapa yang bentang? Perdana Menteri ya. Dia Menteri Keuangan, bukan Rosmah Mansor. Pasal di majlis lain saya tanya siapa bawa, oh Rosmah Mansor. Saya kata yang Mamen. Di kerajaan, yang ketua kerajaan ialah Datuk Seri Najib Perdana Menteri. Jadi bila bentangnya itu, kami tidak tahu apa hujung pangkal 1MDB ini. Kita tak tahu dia apa cerita 1MDB. Saya sendiri sebagai timbalan Perdana Menteri tidak pun diberitahu tentang 1MDB. Tidak juga ada taklimat pada kerajaan pada saya semua tentang 1MDB. Sedangkan saya timbalan Perdana Menteri, saya juga timbalan Presiden UMNO. Bermakna saya dipilih dan saya ada amanah dan tanggungjawab yang saya harus pikul kerana tuan-tuan pilih saya. Tak boleh saya dengan sewenang-wenang buat keputusan. Saya nak tahu apa sebab nak pakai duit rakyat, nak bayar hutang yang terbeban oleh sebuah syarikat yang ditubuhkan oleh Presiden UMNO. Tadi Major Anwar telah sebutkan, kalau nak tengok cerita bagaimana 1MDB ni tubuh, kita boleh gelak. Orang Kedah gelak kata apa dah? Gelak lah. Gelak lah. Pasal ditubuhkan dengan modal RM1 juta saja. Bukan $1 juta, itu RM4 juta. RM1 juta saja. Kalau tuan-tuan pergi ke Baling ke, sampai pergi ke Pulau Pinang, atau kalangan kita ni ramai yang duk meniaga apa, Pak Lah di sini pun meniaga, mengedar buku yang agak hebat lagi di negeri Kedah, Pulau Pinang ni. Modalnya kalau $1 juta ni hari ni tak boleh pergi ke mana. Tapi 1MDB yang ditubuhkan 6 tahun yang lepas saja, bukan 60 tahun. 60 tahun dulu kita beli barang ni 1-2 sen juga. Kupang, 1-2 kupang. Sekarang tak boleh gitu lagi. Jadi oleh sebab itu, macam mana boleh menyebabkan sebuah syarikat ini menanggung hutang piutang dan liability, kata dia, sebanyak 42 bilion. Kalaulah di setengah-setengah negara ni, tuan-tuan, dia ada duit lebih,
Dia simpan 10, 20. Maklumlah kerajaan yang agak tidak boros, simpan. Jadi simpanan kerajaan itu jadi rizak untuk digunakan waktu zaman susah. Macam kita juga peringkat keluarga mesti ada saving. Jangan bila dapat 100, belanja habis 100, mesti simpan kira-kira 10-20 ringgit. Masuk dalam tabung, masuk dalam bank simpanan nasional dan sebagainya. Jadi banyak negara-negara, kalaupun tak semua, yang ada lebihan reserve ni, dia nak menambah nilai itu, dia pergi melabur. Dia tubuhkan syarikat yang biasa disebutkan Sovereign Wealth Fund. Apa binatang tu? Iaitu tabung kedaulatan negara lah. Duit ni memang duit betul-betul solid punya duit. Jadi dia letakkan pada satu tabung dan dia lantik pengurus-pengurus yang hebat dan pakar. Katalah dia masuk 10 bilion ringgit ataupun 100 bilion dolar kalau setengah negara kaya. Dia lantik orang yang pakar supaya tiap-tiap tahun boleh menambah. Daripada 10 mungkin dapat 11, 12, 13. Itu disebutkan sebagai Sovereign Wealth Fund. Yang ini Datuk Seri Najib kata juga Sovereign Wealth Fund. Saya kata itu bukan Sovereign Wealth Fund. 1MDB is a Sovereign Debt Fund. Do you know? Can you speak English? Yes. Iaitu satu dana hutang negara. Pasal hanya dengan RM1 juta, saya diberitahu oleh beberapa bekas CEO 1MDB ini, seorang daripadanya datang daripada Muar ni kat kampung saya lah. Memang dia nak ceritakan pengalaman dia. Dia beritahu saya, dengan hanya RM1 juta, diberi arahan untuk pinjam RM5 bilion Malaysia. Kalau tuan-tuan pergi bank ada di sini, baling ada bank manager, Maybank ke apa, pergi jumpa dia, taklah dia ada RM1 juta, pergi nak minta 1 bilion, belum sampai ke meja pengurus dia suruh balik lah. Gila begitu. Tetapi 1MDB dengan RM1 juta diminta sediakan permohonan sampai RM5 bilion. Itu yang pertama antara banyak-banyak contoh, dan diluluskan. Kenapa tak lulus? Pasal kalau tak dibayar oleh 1MDB, siapa bayar? Pasal dijamin oleh kerajaan. It's okay, ambil lah. Tak bayar, aku minta kerajaan. Jadi dengan sebab itu, sebuah syarikat yang seperti ini telah pun menanggung beban yang agak besar. Saya berniaga tuan-tuan dulu. Saya berniaga asam garam, saya jual beras, tepung, gula. Saya berniaga dengan Sara Trading. Saya Azizan, saya Mokhtar Al-Buhari. Waktu dululah mengedar besi, pasir, simen dan sebagainya. Saya berniaga kereta Mercedes. Bukan nak tunjuk apa hebat saya, bermakna ada pengalaman tentang soal perniagaan. Kalau kita betul-betul nak menjaga ni, saya nak ceritakan bagaimana pandai ke tak pandai Perdana Menteri kita. Bukan saya nak mengata. Kita tentunya nak meneliti sesuatu projek yang kita nak buat tu, satu boleh untung, tak boleh untung. Kalau kita tak tentu boleh untung, jangan masuk melabur dan jual venture kat situ. Pasal ni duit kita. Tetapi dalam kes 1MDB itu tidak diambil kira. Pasal saya fikir-fikir balik, sebenarnya 1MDB ni bukan nak menjaga. Yang belakang kata nak menyamun. Memang betul dia nak menyamun. Kena tepuk tangan. 1MDB bukan tujuan secara sebenarnya untuk mengurus sebuah dana untuk menambah nilai, dan itu akan dapat diberikan faedah kepada negara. Tetapi satu skema untuk menipu. Ini disebutkan oleh pakar macam juga Datuk Meja Anwar tadi. Satu skim untuk penipu. Pernah dengar Pak Mantelo tak? Ada di sini yang terkena perangkap dengan Pak Mantelo. Ramai. Allah.
Pandai sangat orang Baling ni. Semua nak cepat kaya, skim cepat kaya. Jadi kalau betul-betul nak berniaga, bukan cara begitu. Mereka bukan berniaga goreng pisang ataupun sate siapa Pak Mat tadi goreng. Ini nak berniaga dalam bidang minyak, dalam bidang hartanah yang biasa melibatkan jumlah modal yang cukup besar. Dan kalau nak berniaga begitu, kalau cara betul, mesti isi dan masukkan modal berbayar satu jumlah yang besar juga. Kataupun tidak, mungkin 1 bilion ringgit ataupun 10 bilion ringgit. Kemudian bolehlah pinjam 20 bilion, 30 bilion, adalah maknanya. Tetapi meneroka satu bidang-bidang yang biasa memerlukan modal yang banyak dengan modal yang hanya 1 juta ringgit Malaysia. Jadi kalau Perdana Menteri kita seorang yang agak tahu tentang keadaan sebenarnya, dia tak buat begitu. Siapa yang bagi nasihat pada dia ni buat berniaga macam ini? Siapa? Rosma. Bukan gitu caranya. Pasal kalau nak betul-betul cara, saya sebutkan caranya ialah dengan menyediakan modal yang cukup. Tengok pula dia punya aliran wang tunai, dapat untung dan sebagainya. Boleh nak dibagikan balik kepada rakyat jelata dalam bentuk pulangan pada kerajaan. Saya tahu soal begini, tapi ini tidak dirancang sebegitu. Mula-mula saya fikir bodoh. Rupa-rupanya saya kata agak dia pandai. Pasal tujuannya bukan nak berniaga, tujuannya nak menipu. Faham? Tetapi yang jadi permasalahan yang sebabkan saya bersuara dalam kabinet tadi ialah dengan masalah yang sudah timbul, dia minta kita tolong. Macam mana boleh berlaku tanggungan yang sebesar itu? Dan ini saya nak sebut tadi, tidak disebutkan dengan jelas oleh panel-panel yang awal, ialah bentuk pembentukan 1MDB ini agak luar biasa. Biasa sebuah syarikat GLC dia ada syarikat sendirian bahan ataupun syarikat berhad, dan dalam syarikat itu ada board of director, ahli lembaga pengarah, ada pengurusi dan sebagainya. Ini memang dalam 1MDB pun ada board of directors. Tetapi 1MDB ini agak aneh luar biasa, kerana selain daripada board of director, di atas itu ada disebutkan board of advisor. Faham? Saya pergi kawasan saya Pagoh, saya bercerita selalu, tak faham. Tapi orang Baling ni sekali cakap faham. Lepas ni boleh bantu jejah pada cawangan-cawangan, ketua-ketua cawangan yang tak dapat hadir, walaupun niat nak datang, tapi agak kurang berani nak datang. Jadi disebabkan itu, tujuannya bukan untuk berniaga, maka syarikat telah menanggung sejumlah beban yang cukup besar dan dia tak boleh nak membayar dia punya itu. Tetapi dalam syarikat ini saya sebut ada board of advisor, dan yang menjadi pengurusi board of advisor ialah Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan. Dan dalam dia punya perlembagaan board of advisor ni ada fasal peruntukan dalam tu 117. Nanti boleh jumpa dengan media, tanya dia apa dia 117. Antara lainnya Fasal 117 ni berkata bahawa syarikat 1MDB ni tak boleh buat apa-apa urus niaga, pelaburan ke mana-mana untuk bayar apa kecuali dengan kelulusan oleh Perdana Menteri. Nah, ini yang saya agak bertembung dengan beliau. Tak boleh buat apa-apa kecuali dengan kelulusan Perdana Menteri. Kerana syaratnya kalau sesuatu perkara itu nak diputuskan oleh board of director pun, tetapi kalau Perdana Menteri tak setuju, maka tak jadi apa-apa. Jadi oleh sebab itu, segala apa yang sudah pun berlaku dalam 1MDB ini, ia telah pun menyebabkan negara menanggung beban yang cukup besar. Waktu diberitahu pun dulu 42 bilion, hari ini sudah naik 50 lebih bilion dah. Mungkin tiap-tiap detik dan saat dia menambah bilangan tanggungan tu, liability, hutang, faedah, tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Katanya setahun agak berapa bilion.
25 bilion kadar faedah sahaja, hampir 100 lebih juta sebulan. Kalau syarikat ni tak boleh buat untung, nak bayar kadar faedah pun tak boleh. Persoalan yang saya sebutkan ni, kenapa saya kata meletakkan tanggungjawab dan kesilapan ini kepada Perdana Menteri, ya kerana kuasa dia yang meluluskan segala-gala urusan yang telah berlaku dalam sejarah 1MDB daripada awal sampai akhir hendaklah dengan kuasa Perdana Menteri. Maka Perdana Menteri lah yang telah meluluskan. Tetapi kalau benda tu elok, tidaklah timbul soal bagaimana yang kita lihat pada hari ini. Kerana masalah yang telah berlaku ialah kerana Perdana Menteri yang telah pun diberikan kuasa tidak menggunakan kuasa atau menyalahgunakan kuasa, yang menyebabkan 1MDB menanggung bebanan yang cukup besar. 1MDB ni siapa punya, tuan-tuan? Saya nak tanya, 1MDB siapa punya? Datuk Najib bang. RM10. Kalau dah kerajaan menerusi Perdana Menteri tubuh 1MDB walaupun tuan-tuan tak setuju, adalah hak tuan-tuan. Pasal ini syarikat kerajaan, bukan Najib punya. Tetapi Najib yang diberikan kuasa menyalahgunakan kuasa, menyebabkan 1MDB menanggung beban sampai 50 bilion. Tuan-tuan yang duduk jauh di Baling ni, kampung apa? Bonjok, Bongong, tak tahu apa-apa cerita. Sekali rupanya dia buat hal kat sana, tuan-tuan menanggung beban. Tuan-tuan menanggung semua sekali. Pasal bila ada duit kerajaan, kerajaan nak bayar hutang, duit hutang tu tak dapat digunakan untuk buat jalan, sekolah, apa yang tuan-tuan patut dapat, tuan-tuan tak dapat. Saya nak sebutkan begini, banyak orang kata, apa pasal nak cerita banyak pasal 1MDB ni? Saya duduk di Bongor ni, apa dia kena mana? Lah, memang ni syarikat tuan punya. Dan bila disalahgunakan oleh Perdana Menteri sebagai Presiden UMNO, tuan-tuan akan bayar hutang dan tanggungan sampai ke anak cucu yang akan datang. Boleh kita maafkan? Boleh. Kalau orang Baling ni agak rasa itu, maafkanlah. Ini soalnya bebanan yang telah terpikul di atas bahu kita disebabkan oleh penyalahgunaan kuasa. Orang menjaga biasalah, tuan-tuan. Ada kalanya dia dapat untung, kadang-kadang dapat rugi. Itu kadang-kadang dibandingkan waktu zaman Tun, banyak rugi berbilion-bilion. Itu kerugian dalam urus niaga, bukan penyelewengan. Tetapi kerugian oleh 1MDB ialah kerana penyelewengan yang telah pun dilakukan. Saya nak bagi beberapa contoh. Bila dalam laporan yang telah dibentangkan di Parlimen oleh Public Accounts Committee, jawatan kuasa kira-kira wang negara yang dipengerusikan ahli Parlimen Rompin Datuk Hassan Arifin, dibentang bersama dengan apa yang dikatakan Juru Audit Negara. Laporan Juru Audit Negara telah pun diserah pada PAC untuk meneliti apa yang terkandung di dalamnya. Satu daripada penemuan yang bagi saya, kalau tuan-tuan faham, cukup membebankan. Waktu mana sejumlah 7 bilion dolar yang telah pun dibelanjakan oleh 1MDB ini tidak dapat dikesan kerana tak ada bahan bukti dari segi keuangannya. Bila pihak juru audit tanya, awak buat begini-begini, jumlah yang dibayar belanja semua 7 bilion dolar, mana dia punya penyata kira-kira dan sebagainya, dia tak boleh dibekalkan oleh pihak 1MDB. 7 bilion dolar bermakna 4 kali 7, 28 bilion ringgit. Ada yang nak tengok 28 bilion? Dia katakan ini tak boleh dikira macam mananya. Tapi dalam siasatan oleh pihak juru audit, sepatutnya duit tu mesti ada di situ, tapi sudah dikeluarkan. Soal yang saya nak tanya, siapa yang lulus? Siapa yang luluskan? Dia mesti sign kan? Jadi dia tak boleh kata dia tak tahu. Lawyer Hafarizam dan lawyer Perdana Menteri kita ni orang UMNO jugalah. Bila orang tanya tentang ini yang Datuk Mukhlis sebutkan tadi,
Dia kata Perdana Menteri itu dia sign aja. Dia tak tahu apa dia sign pun tak apa. La ilaha illallah. Saya kata kalau lah ada peguam macam itu, memanglah bankrupt kita dia buatnya. Perdana Menteri bila waktu memberi kelulusan dan dia tanda tangani, bermakna dia terikat. Dia telah melakukan satu keputusan. Betul adalah betul. Tetapi kalau dia membuat satu keputusan yang salah, yang menyebabkan rakyat terpaksa menanggung beban hutang, bermakna Perdana Menteri harus bertanggungjawab. Itu kaitan permasalahan yang telah berlaku dalam 1MB, ialah kerana perbuatan ini tidak boleh lari daripada apa yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri. Sebab itu saya dalam Jemaah Menteri, saya bangkitkan banyak persoalan yang saya timbulkan, antara lain waktu mana syarikat ini telah menanggung hutang yang begitu banyak, rugi berbilion-bilion, saya kata patut buanglah ahli ini, lembaga pengarah tu. Betul tak? Kalau tuan-tuan ada syarikat pun, sudah pada 1, 2, 3 orang yang jalankan sekarang, pagi esok bangun tengok semua dah rugi semua, dia curi barang kita, nak suruh dia orang duduk lagi. Saya beritahu buang, dia marah saya. Bukan orang tu dia buang, saya yang buang. Tak apa tuan-tuan, saya tak ada minta simpati apa-apa. Tadi ada sebut kesian Tan Sri Budin, tak apalah itu. Tapi saya tak ada. Ini sebenarnya saya kata satu hikmah dan rahmah yang telah pun Allah kurniakan pada saya, supaya saya tidak bersekongkol duduk dalam satu pasukan yang mungkar dan besar. Saya tak boleh ni. Bapak saya pun untuk guru agama, saya ada sikit panduan tentang itu. Jadi bila salah berlaku macam ini, persoalan pentingnya sepatutnya kalau sudah dilihat banyak salah laku telah pun terbukti dilakukan, dan ini syarikat kita, ini tanggungan kita, ini kalau tak diselesaikan anak cucu cicit kita kena menanggung beban. Kenapa tak ambil tindakan sewajar? Seperti juga saya bagi nasihat, saya kata kalau boleh yang Muhammad Perdana Menteri tak usah duduk kat situ sebagai pengurusi penasihat. Dia marah saya. Orang dalam 1MB tak dibuang, saya juga dibuangnya. Lepas buang daripada DPM, gantung sebagai timbalan terus dia. Gantung pun cara yang tak berperlembagaan. Jadi persoalannya ialah kerana salah laku yang banyak sekali. Macam contoh ya, $200 million. Ini yang terkini. Ada lagi terkini lepas terkini ya. Yang terkini juga dalam masa seminggu 2 yang lepas, dah cerita yang kita dengar agak menggempar. Ada satu laporan surat oleh Bank Negara. Bank Negara menyatakan, dan ini kalau nak ambil tindakan pada saya tak boleh ambil tindakan pasal sudah terbocor rahsia. Jadi orang baca, tuan-tuan baca, saya pun baca. Yang saya sebut ni apa yang saya baca dan orang lain pun sudah baca. Iaitu surat daripada Bank Negara yang mengesahkan bahawa yang memiliki Gold Star Limited, satu syarikat ni yang telah ditubuhkan di Pulau Cayman di luar negara ni, bukan milik 1MDB. Yang awal-awal dulu dikatakan oleh pihak CEO dan orang dalam 1MB, dia kata tak, ini kita punya, ini kita punya. Bila dah disiasat dan pihak Bank Negara, ini bukan main-main, Bank Negara kata bukan, itu Gold Star Limited adalah syarikat yang dipunyai oleh Joe Low. Siapa Joe Low? Kawan baik anak kepada Rosmah dan juga tentu dalam kerabat Datuk Seri Najib, dia kenal dengan Joe Low. Uang $700 million, malahan disebutkan kemudian lebih daripada 1 bilion telah dipindahkan masuk ke akaun ini. Siapa punya syarikat? Kalau masuk akaun tuan-tuan pun, tuan-tuan akan fikir macam mana boleh masuk akaun aku? Tak boleh senyap. Ini masuk ke situ, pergi sejumlah wang yang banyak. Kalau pun dikatakan $700 million kali 4 kali 7, 28 bilion dipindah masuk ke situ. Soal saya tanya lagi, siapa luluskan duit dipindah daripada sini masuk ke situ? Tuan-tuan jawab. 10 ringgit. Lepas ni kan balik minta saya 10 ringgit. Pak Ji depan. Datuk Seri Najib, dia tak boleh kata saya sign, saya hantar sana, saya tak tahu gimana. Mesti dipertanggungjawab kepada CEO Syahrul. Iyalah kalau dia bertanggungjawab, kalau tak kerana you putuskan dan you luluskan, duit tu tak pergi ke sana.
Sehingga yang jadi pengurusi 1MDB-nya Tan Sri Baki namanya tak bersetuju dengan perbuatan itu. Dia jadi boardnya chairman waktu itu, tak bersetuju, bantah. Dia berhenti tuan-tuan daripada syarikat tu, tak mau jadi pengurusi lagi. Lepas tu keputusan syarikat tu kata bawa balik duit 700 million tu, bawa balik. Sampai lah ni duit tu tak ada. Mana dia? Bukan sikit. Tadi 7 bilion dolar, bermakna 28 bilion. Susah nak gambarkan. Ini Datuk Mukhlis ada sini, saya biasa gunakan beliau lah. Saya tanya dia waktu jadi menteri besar, mungkin sekarang pun sama juga, 1 tahun berapa bajet? Kata lebih kurang 700 million ringgit. Bahasa negeri Kedah ni hasil tak banyak. Kalau 700, maknanya belanjawan negeri Kedah 40 tahun. Hilang duit dalam 1MDB itu jumlahnya 40 tahun belanjawan negeri Kedah. Bukan main-main tu tuan. Muka saya ni malah serius nak buat apa lagi. Memang serius. Tapi 40 tahun belanjawan negeri Kedah. Hari ini tanggungan liability syarikat 1MDB sudah naik daripada 42 sampai 50 lebih bilion. Saya tanya lagi, macam mana nak kira duit 50 bilion agaknya? Datuk Mukhlis pernah sebutkan kalau sambung duit RM1, RM1, RM100 tu 3 kali pusing dunia. Jenuh nak pusing dunia, duit 3% nak kira jumlah macam itu. 50 bilion. Waktu saya jadi Menteri Besar Johor, waktu saya jadi Menteri Besar Johor 20 tahun dulu, waktu itu pun hampir 1 bilion setahun belanjawan kerajaan negeri Johor. 50 bilion berapa tahun tuan-tuan? Kalau saya ada jadi Menteri Besar, dah tua dah saya dah. Sekarang pun tak muda lagi, 69 tahun saja. Jadi kalau ambil kira 1-2 contoh, dan saya sebutkan awal tadi, bila sudah disiasat, banyak duit ni pergi ke luar negara. Macam yang Alina sebutkan tadi, macam mana dia kena diambil tindakan. Tapi saya hormat seorang wanita yang cukup cekal, berani menghadapi, bukan soal kuasa saja, soal hak. Bercakap sesuatu, kulil haqqa walau kana murra. Cakap sesuatu walau yang satu itu pahit. Dia cakap dia kena hadap hukuman, tantangan dan sebagainya. Dikatakan jumlah 26 bilion. Saya juga dimaklumkan tan 26 bilion. Ada dialog waktu Datuk Seri Mukhlis datang ke rumah saya. Najib beritahu saya memang dia dapat duit tu. Saya tanya, ini dialognya. Saya nak sebut lagi pun tak apa, dah keluar dah. Siapa bagi duit tu? Tok Arab. Masya Allah, Syekh. Oh, Tok Arab. Saya tanya lagi, siapa nama Arab tu? Oh, tak boleh bagi. Tak boleh beritahu. Takkanlah saya timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden tak boleh beritahu. Tak boleh. Jadi saya tak tahu apa cerita. Ni dalam dialog hadir bersama sebagai saksi Sultan Agong UMNO yang muka handsome, Kunan nama dia, dengan Bendahari Agong Datuk Husni Hanazlah. Dia duduk sama-sama 4 orang ni, Presiden, Timbalan, Sultan Agong dan Bendahari Agong. Beritahu sah dia terima duit tu. Habis siapa bagi tak boleh beritahu. Berapa banyak? Yang nak kira banyak dia punya mulut agak nak kira. Rupanya banyak-banyak kata, lot. Kita tahulah berapa banyak jumlah tu. Habis tu saya kata, kenapa duit tu masuk dalam akaun peribadi you? Dia kata Tok Arab tu suruh. Tuan-tuan gelak tahu ni Perdana Menteri Presiden UMNO cakap ni. Kami ni agak macam bodoh dengar. Dia suruh masuk kat situ. Yang ini bila berlaku? 2013 sebelum pilihan raya cerita ni. Bukan 2015 ke 2016, iaitu 2013. Jadi persoalan yang berbangkit macam disebutkan oleh Nina tadi, kalaulah duit itu sejumlah itu banyaknya, dan dia kata ini bukan duit dia punya. Ini dah ya. Dia kata ini bukan duit dia. Duit siapa? Duit parti punya. Alhamdulillah. Duit parti sejumlah itu banyak. Tetapi bekas peguam negara yang telah dipecat macam saya juga, Tan Sri Gani Patai, maklum pada saya, Tan Sri tahu tak berapa banyak duit dalam akaun tu? Mana dah saya tahu? Hampir 4 bilion ringgit.
is not 2.6 billion. Dan lepas tu berita dikeluarkan oleh pihak Wall Street Journal bahawa Perdana Menteri telah menerima wang hampir $1 bilion masuk dalam akaun peribadi. Tak ada Perdana Menteri di dunia dan Presiden di mana-mana negara, tuan-tuan, dapat duit sebanyak itu. Seolah-olah hebatlah Datuk Seri Najib ini, seorang tokoh Islam yang perjuangkan melawan kemungkaran dan sebagainya. Maka itu Arab bagi dengan hati yang pemurah. Tuan-tuan percaya? Percaya ke? Nah, itu dia cerita depan saya. Takkan saya ni lihat macam bodoh. Muka bodoh tuan-tuan, tapi dah lama dalam parti, takkan bodoh jadi timbalan presiden. Tak ada. Dia kata, ini untuk parti. Okey, saya tak nak persoalkan, pasal biasa pun dalam urusan keuangan parti ni saya pun tak nak soal. Presiden-presiden dulu pun ada uruskan duit, tetapi bila tercetus dan dikeluarkan maklumat ini oleh satu media antarabangsa yang memang terkenal, Wall Street Journal, mereka ini bukan surat khabar biasa. Dia sebelum nak keluar tu dia dah kaji betul. Dia tahu kalau dia buat tak betul, pihak yang dengar ni boleh saman. Bila dah Wall Street Journal keluar itu, dah ada berita dia nak saman. Tapi nak tunggu tiap-tiap hari Selasa tak pernah sampai. Every Tuesday pun nak saman. Hari Selasa tiap-tiap minggu ada Selasa tak saman-saman. Kalaulah kenyataan yang dibawa oleh Wall Street Journal itu menyalahi tak betul, yang menjatuhkan maruah Presiden parti yang ada ahli 3 juta ni, dia mesti ambil tindakan. Tapi kenapa tak ambil tindakan? Kena tu pulang balik duit tu. Tadi nak cerita balik, kalau 10 kali kita cerita pun kita tak belak tahu dah. Macam mana duit parti pulang balik? Kalau dalam soal hukum, bila sudah tuan jadi pemimpin dan dia amanah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu pemimpin, lebih lagi kalau kamu jadi presiden lama, dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang kamu laku terhadap orang yang kamu pimpin. Jadi kalau amanah, duit itu patut parti punya. Kalau sudah berbelanja sekian banyak, ada kata 1 bilion, saya tak tahu, wallahualam, pastinya ada baki. Bakinya pergi ke mana? Pulang balik. Arab kat luar negara pun tak ada kata syukran jaziran kerana ente tak minum duit ana ni, ente pulang balik, ana terimalah, pasal Malaysia negara kaya. Betul ke itu? Kita ni ahli UMNO ni, presiden kita amanah tak tuan-tuan? Ini soal amanah, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ni nilai-nilai yang dijunjung oleh agama kita, yang dipegang oleh Rasulullah kita sebagai seorang pemimpin. Ini harus ada amanah. Kalau itu dikatakan duit itu duit parti, pulangkan pada parti. Itu yang Anina kata, mana dia duit? Dia sudah halal saya share. Mana bagi surantan luar negara? Tak tahulah saya di mana, katanya masuk ke Singapura. Pasal, ini cerita yang kedua yang menggemparkan. 1MDB ini sudah melangkau batas sempadan Malaysia, dah masuk ke luar dunia. Duit disimpan ke luar negara. Dan bila pihak Singapura, Monetary Authority of Singapore, menyiasat dan didapati bahawa sebuah bank yang sudah tertubuh di Switzerland selama 143 tahun, BSI namanya, yang ada di Singapura, yang digunakan untuk menyimpan wang kat situ, diputuskan untuk ditutup oleh pihak berkuasa kerajaan Singapura. Suruh tutup. Jarang sekali bank disuruh tutup. Pasal dah beratus tahun cawangan yang ada di Singapura diminta tutup kerana didapati banyak bukti-bukti pelanggaran salah guna kuasa kelulusan yang tak betul. Dan pegawai bank ni ramai bilangan yang bersyubhat, sudah pun mula diambil tindakan, dihadapkan dengan hukuman di mahkamah, hanya disebabkan oleh 1MDB. Soal yang saudara harus tanya, kalau di Singapura ambil tindakan, dia pokoknya mula dia kat mana? Malaysia. Haza baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Malaysia. Mesti bermula dari Malaysia. Kenapa di sana dia ambil tindakan, di Malaysia tak ambil tindakan? Why? You must ask why. Datuk Najib, why don't you take action? Ini orang sudah penyalahgunanya, pasti ada kesalahan. Siapa yang melakukan kesalahan? Perdana Menteri bertanggungjawab pasal dia luluskan, dia hantar duit ke sana. Saya dah cakap selalu sampai hari ini tak ada di saman saya pun.
Ini berkata kena benar. Tuan-tuan harus faham ni, it's very serious matter. The President, Perdana Menteri dianggap antara Perdana Menteri yang paling korup di dunia. Bukan kata saya. Dengan sebab itu rating Perdana Menteri kita tak pernah jatuh ke paras yang paling rendah dalam sejarah. Waktu zaman Mahathir, Tun Mahathir dan lain-lain sebelum ni tak menjunam jatuh. Perdana Menteri Datuk Seri Najib punya rating sampai yang paling rendah dalam sejarah. Rakyat semua marah. Betul tak? Turun. Dalam sejarah pilihan raya, saya tak tahu tuan bagi 2 jam lagi. Tak lama lagi. Dalam sejarah pilihan raya, saya sudah jadi timbalan presiden 6 tahun. Hinggalah saya terpecat dari itu. Saya mengepalai 18 kali pilihan raya. Satu pilihan raya umum 2013, yang 17 lagi lah pilihan raya kecil. Jadi kalau nak katakan pakar, boleh tahan juga pakar. Dalam laporan yang telah dibuat oleh sebuah institut yang agak berwibawa, saya nak laporkan, dinyatakan pada tiap-tiap tahun dan pada peringkat yang ada pilihan raya, kita buat bacaan sikap macam fungsi PDM di sini. Kalau tuan-tuan ada, tuan-tuan nanti diminta baca sikap. Wanita pun suruh buat baca sikap, mesti gerakan mesra apa dan semua sekali, bukan begitu? Pada masa-masa yang lalu lah sehinggalah kekini, antara 55 hingga 60% orang Melayu, Bumiputra, Islam dan bukan Islam menyokong Barisan Nasional. Bermakna komponen yang paling besar dalam jumlah pengundi itu ialah Melayu, Bumiputra dan bukan Bumiputra. Islam dan bukan Islam termasuk Sabah dan Sarawak. Kajian yang terkini sudah merosot kepada hanya 30%. Merosot 50% jatuh, hanya berbaki 30% Melayu, Bumiputra. Ini ikut sampling contoh. Cina yang kita tahu sejak dulu dah tak sokong kita, sudah merosot katanya pada 4% daripada 11%. Saya pergi bila sampai pilihan raya mungkin tinggal 1% ke 0%. India jumlah kecil juga merosot. Kalau saya tanya tuan-tuan jadi pengurusi PDM, kalau lah itu trendnya, termasuklah juga dibaling. Jangan Datuk Aziz terkeliru, dia fikir semua orang UMNO ni semua akan sokong. Pasal saya bagi contoh di kawasan saya, bahagian Pagoh, saya balik macam ni, lepas tu bersantai dan ketua cawangan datang jumpa saya sambil minum tu nak minta nasihat daripada ketua bahagian. Saya lah ketua cawangan bangkit soalan, macam mana saya nak buat Tan Sri? Kenapa? Ini ahli-ahli UMNO kat cawangan saya dah datang, dia kata kalau besok pilihan raya dia tak nak keluar mengundi. Tak pernah timbul dalam sejarah saya memimpin Pagoh ni lebih daripada 30 tahun. Bukanlah contoh yang terbaik, tetapi disebutkan mereka dah tak mau keluar mengundi kerana dia benci dengan kerajaan dan pimpinan yang ada pada hari ini. Kalau aku sokong pangkah besok, dia juga naik kat situ. Kalau aku tak sokong, UMNO kalah. Tuan-tuan ada tak kat sini? Betul tak begitu? Serba salah. Nak datang sini pun serba salah. Yang datang ni ialah ahli UMNO. Kita ni dah jadi macam seteru nombor 1 dia. Yang tu DAP yang PAS yang kita bertanding lawan, tak maaf lah kalau di sini. Lawan itulah saya kita dengan Demokrat jadi seteru. Sampai panggil bagi apa dedah, beras, tepung, saya tak kata salah, bagilah sama sekali. Dengan harapan jangan datang pada hari ini, tuan-tuan berani ini datang nak tunjukkan muka pada, nak mendengar soal berita yang benar. Ini nak mencampaikan khabar-khabar yang benar. Jadi oleh sebab itu, saya dah sampai satu tahap. Banyak lagi perkara yang saya telah sebutkan, persoalan-persoalan yang saya telah bangkitkan. Jadi beliau agak rasa tergugat, maka saya menanggung soalan ataupun kedudukan pada hari ini. Tetapi soal pokoknya yang banyak rakyat bertanya, apa kesudahannya Tan Sri? Ini yang buat gerakan Selamatkan Malaysia sign deklarasi tahniah, kena ramai pergi kat warung kecil tu sign deklarasi rakyat. Sudah lebih 1.200.000 ke 300.000 ya, ramai yang bersetuju dengan itu. Tapi nampak dia duduk kat situ syok lagi, tak turun-turun pun. Yang dia kata tunggu pilihan raya. Orang baling macam mana? Macam mana?
Tak apalah, tak usah jawab begini lah. Jadi soal ini yang jadi masalah kepada kita. Sebab itu bila kami berbincang tentang soal ini, mungkin satu daripada cara untuk menyelesaikan kebuntuan, lebih lagi terbukti banyak salah laku yang telah dibuat oleh 1MD yang membabitkan Perdana Menteri, maka sebaik mungkin beliau berundur diri, resign, retire, roh kata orang Arab kan, roh cepat pergi. Bukan pasal saya nak naik kat situ tuan-tuan, siapa-siapalah gantinya. Kalau cakap dengan pihak pembangkang, dia tak setuju cakap saya ni. Siapa-siapalah yang difikir disukai oleh ahli-ahli parlimen di parlimen tindak A, B, C, pilihlah, tak apa. Kerana kalau ini tidak berlaku, pilihan raya tinggal hanya 2 tahun saja lagi. Dan kita dah baca tadi, bacaan kita, sokongan kita makin lama makin merosot. Tak ada cara macam nak menyelesaikan masalah, kerana rakyat tak berani untuk tampil ke depan. Saya tidak nak mempromosi demonstrasi, buat satu rebellion, revolution, tidak. Tapi suara lantang, ahli-ahli majlis tertinggi, takkan mereka ni bodoh yang kita dah pilih. Suara kalah, cakap dengan Presiden Parti, ini tak betul. Ahli-ahli jemaah menteri, kabinet, kalau tak betul cakap ini tak betul. Kenapa duduk kat situ tertonggok lagi? Bila masa lagi rakyat sedang menunggu? Bila lagi nak turun? Suruh dia pergi turun. Kalau tak buat begitu, kamu tidak bertanggungjawab. You are not responsible. Where you are responsible to the rakyat, you are not responsible. You tak buat apa yang you patut buat. Sedangkan you tahu ini satu kemungkaran. Saya sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk conclude petang ini, yang dijadikan saya sebagai dorongan. Ini hadis sahih Bukhari yang menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' bilisanihi fa in lam yastati' biqalbihi wa hiya adhaful iman. Itu hadis sahih Rasulullah. Apa maknanya? Rasul berkata, kalau kamu melihat sesuatu kemungkaran di hadapan kamu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, kena kamu ubah dengan tangan kamu. Tangan itu mungkin boleh ditafsirkan kuasa. Kalau kamu ada kuasa, waktu saya dalam kerajaan, saya ada kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri. Saya bagi nasihat pandangan supaya jangan buat begini. Falyughayyirhu biyadihi. Tapi Rasulullah berkata, fa illam yastati bilisanihi. Kalau itu kamu tak boleh buat dan lakukan, kamu gunakan bilisanihi, lisan kamu. Cakap macam hari ini, jelaskan, beritahu, bagi nasihat, bagi petunjuk, bagi pandangan dan sebagainya. Jangan diam diri. Dan Rasul berkata, fa illam yastati biqalbihi wa hiya adhaful iman. Kalau itu juga kamu tak boleh lakukan, maka hendaklah kamu lakukan dengan hati kamu. Kalau kamu lakukan dengan hati kamu, bermakna iman kamu ini iman yang lemah. Sahih? Tak guru? Betul? Jadi tafsiran saya, Rasulullah tidak mau umatnya, umat Muhammad sebagai umat yang punya iman yang lemah. Lihat satu kemungkaran, biar dia, aku orang kampung kat bawah, apa boleh buat. Betul? Ataupun ahli majlis tinggi, tak boleh buat, biar dia, kalau aku buat je aku kena buang macam Muhyiddin. Jadi biar, jadi memberikan satu isyarat yang salah kepada kepimpinan bahawa rakyat hari ini tidak kisah, maka dia boleh bertindak dengan sewenang-wenangnya, menyalahgunakan kuasa, pecat itu, pecat ni, gantung itu, gantung ni, tak ambil tindakan. AG baru tak buat apa-apa, surat daripada pihak Governor Bank Negara tidak dihormati, SPRM cadangkan ambil tindakan, SRC tidak dibuat apa-apa yang nyata melakukan kesalahan. Apa harapan rakyat kalau semua institusi yang patut wujud dalam negara sekian lama untuk menegakkan undang-undang negara tak boleh melaksanakan fungsi? Bermakna hari ini kita sudah berada dalam situasi yang cukup teruk. Sama ada tuan-tuan sedar atau tidak. Apa lagi kalau nak cerita dengan masalah lain, ini 1MDB dan ada kaitan masalah
hidup rakyat seperti di Baling kita yang tadi. Saya sebutkan kesusahan rakyat, harga getah yang tidak naik, harga kelapa sawit yang masih rendah, barang-barang yang harganya tinggi, dan pelbagai-bagai GST, dan itu permasalahan. Dan kerajaan yang tidak lagi punya dana yang cukup. Petronas yang bagi tiap-tiap tahun 28 bilion ringgit pada kerajaan tak mampu nak bagi duit yang sebenar jumlah itu kerana harga minyak masih rendah. Sebab itu bantuan-bantuan persekolahan, kerana bantuan-bantuan biasa ada kuam tak dapat diteruskan seperti biasa. Apalagi kalau tanya soal nak kemudahan, mana fulus? Ada man fulus wal bus. Tak ada duit, jatuh melepuk ke bawah. Ini situasi negara. Saya sebutkan itu menyedarkan bila tuan-tuan balik. Fikir betul tak apa yang saya cakap? Tak apa, jangan bersempati pada saya. Tak apa, saya rasa seronok hari ini tuan-tuan. Saya sudah digantung, tak apa. Tapi tanggungjawab saya sebagai seorang Melayu Islam dan sebagai rakyat Malaysia pada negara masih ada. Saya sanggup turun di mana-mana, dijemput nak pergi ke Cawangan ke mana ke, asal ada orang berani nak buat, kita akan pergi menjelaskan yang hak. Dan jangan kata bahawa saya tidak setia. Hari ini Jumaat kan, ada imam kata kat masjid, dia kata atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum ila akhir kita. Atiullah, taatlah kamu pada Allah. Ini tak ada persoalan. Itu mesti taat, ikut perintah. Baik rukun iman, rukun Islam, itu tuntutan yang perlu kita laksanakan. Jangan persoal kenapa yang ini 3 rakaat, kerana 2 rakaat, kerana 5 kali. Jangan soal itu hukum. Tuhan dah kata ikut. Wa atiur rasul, apa yang hadis firman telah berikan kita sebagai bimbingan, ikut, jangan persoalan. Wa ulil amri minkum, dan amir dan pemimpin di kalangan kamu. Bagi saya berbeza sedikit. Macam mana yang dalam sejarah Islam Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu pertama dilantikkan sebagai khalifah Amirul Mukminin, apa kandungan dalam khutbah antara lain yang mengatakan, tuan-tuan, kamu telah mengangkat saya sebagai Amirul Mukminin di kalangan kami. Kalau saya ini mengikut apa yang telah dituntut oleh agama dan juga Rasul, menjalankan dan melaksanakan dengan baik, ikutlah saya. Tetapi kalau saya menyeleweng dan melakukan kesalahan, tegurlah saya, jangan ikut saya. Itu kan dalam kita belajar di madrasah mana dekat sini. Betul? Jadi Datuk Seri Najib ni nak ikut ke tak ikut? Itu soalan. Wa ulil amri minkum, kalau amir itu agak melakukan kezaliman, penindasan, tidak ikut undang-undang, berbuat satu untuk pribadi, mencuri, bagaimana disebutkan tadi, melakukan satu aman rasuah, yang saya dah hidup lama tetapi tak pernah melihat situasi sebegini buruk. Wa ulil amri minkum, tak wajib kita ikut perintah dia, tak boleh. Itu panduan agama yang saya gunakan. Tak apalah dengan sebab saya buat ini dia ambil tindakan terhadap saya, tapi wa ulil am yang tidak amanah itu kita tak harus ikut. Kalau kita mengimamkan seorang imam, dia tak ikut rukun sembahyang, baca tak betul, dalam Islam pun kata kita boleh mufarakah, sembahyang sendiri daripada ikut dia, dan rukun dan sembahyang kita rosak. Betul? Datang ke Baling ni cakap baik-baik pasal soal agama. Jadi tuan-tuan, panjang boleh cerita, tapi saya tidak sampai masa jam 6. Saya ucap terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang datang ke majlis pada hari ini. Terima kasih juga pada pimpinan di Peringkat Cawangan dan bahagian yang saya fikir bersemangat untuk menganjurkan majlis, dan saya ucap terima kasih kerana hadiran yang begitu baik pada petang ini, dan mudah-mudahan dengan penjelasan yang telah kita buat akan memberikan panduan kepada tuan-tuan untuk memikirkan kepentingan bangsa, agama dan negara kita di masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.